tuan. Apa dia Semua nama dia? sini yang real one. Real one eh? Ya, the real one. Terus kita akan ambil benih dia daripada pokok matang. So ni saiz paling besar kita jumpa, jenis bakau kurap kat Johor. Alright. Thank you. Ini khas untuk mengatasi air ini, time pasang surut laut. Keliling Tanjung Tuan ni penuh dengan batu yang berlumut. Okay. Jadi bila air pasang, yang ikan-ikan dari laut tu akan cari lumut yang sihat. Okay. Makanan dia lah. Makanan dia. Dia bila ikan banyak, air pasang, ikan pun ada, barulah burung-burung ni datang kan? Betul. Cari makanan. Ya, betul.